Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Husna Adirah binti Mak Zain dari kelas Bahasa Melayu 2 Ambilan Ogos 2024-2028. Jadi pada hari ini saya akan melakukan 4 jenis balutan seperti yang telah dinyatakan dalam soalan pentaksiran berterusan. Jadi pertama saya akan lakukan balutan pada bahagian kepala di mana mangsa mengalami kecederaan ataupun luka pada bahagian kepala. Yang kedua saya akan melakukan anduh iaitu mangsa mengalami patah tangan. Yang ketiga, saya akan melakukan balutan pada kaki mangsa di mana mangsa mengalami luka pada bahagian kaki. Dan balutan yang terakhir ialah balutan pada tapak, balutan tangan lah, di mana mangsa mengalami luka pada tapak tangan. Jadi, selamat menonton. Okey, baiklah. Jadi, balutan yang pertama akan kita lakukan ialah balutan pada bahagian kepala mangsa. Iaitu sebelum kita melakukan sesuatu balutan tu, kita kena pastikan kita lap dulu luka pada bahagian kepala mangsa. Kalau ada darah ke, ada apa-apa ke, kita lapkan dulu bagi bersih. Jadi ini merupakan kain segitiga yang akan kita gunakan untuk kita balut kepala mangsa. Jadi pertama, kita lipat kain ni ke depan. Okay, lipat. Dan akan membentuk macam ni, kita lipat. Jadi kain segitiga kita ni akan jadi macam ni. Nampak? Okey. Jadi kita letak pada bahagian tengah-tengah kepala mangsa dan kita letak atas kepala mangsa. Yang ke depan ni kena letak atas kening mangsa tau. Kita letak dekat tengah-tengah. Okey, jadi kain pada bahagian kiri dan kanan kita silangkan ke belakang. Silangkan ke belakang kepala mangsa. Okey. Lepas kita dah silang, kita bawa ke depan. Ni kain tadi. Kita bawa ke depan untuk kita ikat lah. Jadi sebelum kita ikat tu, kita kena tengok kecederaan mangsa ni berlaku pada bahagian mana, kanan ke kiri. Kalau mangsa cedera pada bahagian kanan, ikatan perlu dilakukan pada bahagian kiri. Kalau mangsa cedera pada bahagian kiri kepala, jadi ikatan perlu dilakukan pada bahagian kanan lah. Jadi mangsa saya sekarang ni cedera kepala dia pada bahagian kanan. Jadi ikatan yang perlu dilakukan ialah pada bahagian kiri. Dan ikatan yang saya gunakan ialah ikatan buku sila, iaitu kanan atas kiri dan juga kiri atas kanan. Kenapa kita gunakan buku sila? Kerana senang nak buka. Macam tu. Okay, jadi kita ikat pada bahagian kiri kepala mangsa macam ni. Okay, dah kemas. Okay. Okay. Jadi yang lebihan kat belakang ni, lebihan kat belakang ni kita kemaskan supaya dia tak nampak ni lah, tak nampak serabut, kita kemaskan. Okay. Jadi lepas kita dah kemaskan, jadi siap. Mana? Siap balutan kepala pada bahagian kepala mangsa. Lepas tu kita tanya mangsa ni selesa ke tak, sakit ke tidak. Takut tak selesa ke, sakit ke, ketat ke kan. Jadi okey ke cik? Okey, selesa. Okey. Okay, baiklah, seterusnya kita akan melakukan anduh. Kenapa kita buat anduh ni? Kerana mangsa mengalami patah tangan. Jadi mangsa saya pada hari ini mengalami patah tangan pada bahagian kanan, pada tangan kanan dia. Jadi kita akan menggunakan kain macam tadi, kain segitiga untuk membuat anduh. Okay, jadi pertama kita ambil tangan kanan mangsa yang patah tadi, kita letakkan di bahu kiri. Okay, macam ni. Jadi ni kain tadi, kain segitiga. Jadi puncak segitiga ni sepatutnya berada di siku tangan kanan mangsa yang patah. Jadi yang hujung ni kita ambil dulu, kita letak dekat bahu mangsa, bahu kiri lah, bahu kiri mangsa. Okay, kita letak macam ni dulu. Kita ambil balik tangan kanan mangsa yang patah tadi, ambil slow. Okay, kita letak dekat sini. Jadi hujung ni berada di siku mangsa. Kain ni nampak besar. Kenapa nampak besar? Sebab kita punya mangsa hari ini ialah kanak-kanak, jadi nampak besar sedikit. Dan yang dekat bawah ni, bucu dekat bawah ni kita bawa naik ke atas. Kita silangkan dekat bahu kanan mangsa. Dan kita lakukan ikatan buku sila. Kenapa buku sila? Sebab mudah dibuka lah, macam saya katakan tadi, buku sila. Jadi kita lakukan ikatan pada dekat belakang ni. Itu kanan atas kiri, kiri atas kanan. Macam tu. Okay.
Jangan ikat ketat-ketat sangat. Kita kena tanya juga mangsa, takut mangsa tangan dia sakit ke, tak selesa ke. Jadi tanya mangsa, cik okey ke tangan, rasa sakit ke tak ada? Okey, baik. Okey, jadi kita dah ikat. Okey. Dan dekat hujung ni, lebihan ni kita kemaskan dia supaya tak nampak serabut, untuk dia kemas sedikit. Okay. Kita kemaskan kat hujung ni. Kemaskan Kemaskan. Okey, jadi siap. Jadi dah siap lah anduh untuk kecederaan patah tangan mangsa. Okay. Baiklah, seterusnya kita akan melakukan balutan pada kaki mangsa, di mana mangsa mengalami luka pada bahagian kaki. Jadi, mangsa saya ini mengalami luka pada bahagian kaki kanan dia. Jadi, kita akan duduklah dekat tepi kaki mangsa yang luka tadi untuk kita lakukan balutan. Okey. Jadi, masih lagi sama, kita menggunakan kain segitiga ini untuk kita melakukan balutan pada kaki mangsa lah. Jadi, sebelum kita melakukan balutan ni, kita tengok dulu kalau ada darah ke, ada cecair apa-apa, kita pastikan lap dulu, barulah kita balut. Jadi, bukakan kain segitiga tadi, ni puncak hujung tadi, kita letakkan di hadapan kaki mangsa macam ni. Okay. Kita orang kata hampatkan macam ni. Okay. Lepas tu, kita angkat kaki kanan mangsa, kaki yang luka tadi, letak dekat atas kain segitiga kita macam ni. Okay. Yang hujung, puncak tadi kita bawa ke depan. Kita bawa ke depan macam ni. Okey. Lepas tu, ni kiri dan juga kanan. Kain ni kita silangkan pergi ke belakang. Okay, kita ambil kain kanan dulu. Kita bawa ke kiri. Lepas tu kita silangkan dekat belakang nanti. Sambil-sambil tu kita kemaskanlah sedikit. Ni yang kiri, bawa ke kanan. Kita silangkan pergi ke belakang. Okey. Silang. Sebelum kita ikat tu, tanyalah mangsa okey ke tak, takut sakit ke. Jadi cik, okey ke cik kaki cik? Selesa? Okey, tak rasa sakit? Okey, baik. Jadi bila kita dah silangkan tadi, kita pusingkan lagi ke depan. Kenapa? Sebab kaki mangsa kita ni kecil. Sebab mangsa kita ni merupakan kanak-kanak. Jadi macam ada lebihan lah sedikit kat kain ni. Jadi bawa ke depan. Kita boleh pusingkan lagi sekali. Pusing. Okey, lepas tu kita ikat. Jadi ikatan yang kita gunakan masih sama macam tadi, iaitu ikatan buku sila. Kenapa? Kerana senang untuk dibuka. Jadi kita ikat buku sila dekat depan ni, kanan atas kiri, kiri atas kanan. Okey. Cik, betul ni? Okey kan? Selesai? Okey. Jadi ni yang atas ni, lebihan ni, jadi kita kemaskan supaya tak nampak serabut. Okey, kita kemaskan macam ni. Okey. Jadi siaplah kita punya balutan pada kaki mangsa. Okey, jadi inilah merupakan okey, ni kat belakang pun ada juga, jadi kita kemaskan juga. Kita kemaskan sedikit. Okey, dah siap. Jadi baiklah, yang terakhir kita akan buat balutan pada tangan mangsa, di mana mangsa mengalami luka pada bahagian tapak tangan. Jadi mangsa saya ini mengalami luka pada bahagian kanan. Jadi masih lagi sama, kita menggunakan kain segitiga ni. Okey. Jadi saya akan duduk lutut dekat tangan mangsa lah, sebab kita nak buat balutan luka dekat tangan mangsa kan. Okay, jadi ni segitiga ni kita ambil letak dekat tangan kita dulu. Dekat tangan saya akan letak dekat tangan saya dahulu, dekat siku saya sepatutnya lah. Tapi sebab mangsa kita kanak-kanak, jadi macam besar sikit kain ni. Okay, jadi lepas tu kita akan ambil tangan mangsa, tangan kanan yang luka tadi, letak dekat sini. Okay. Yang bucu ni kita akan letak dekat sini. Bucu. Okay. So kita betulkan kain ni. Dan yang ni bahagian kanan kita akan silangkan lah, kita akan bawa pergi ke kiri. Sama juga dengan yang kiri tadi, kita akan silang bawa ke kanan.
Kalau kita tengok dekat sini macam ni sikit kan, sampai ke siku mangsa kan. Sebab apa? Sebab mangsa kita ni tangan dia kecil je, jadi kan kain ni mengalami lebihan sedikit. Jadi kita kemaskan. Mangsa okey ke mangsa? Okay, jadi kita kemaskan. Kita pusing lagi lah sebab ada banyak lebihan kain ni. Macam saya kata tadi, tangan mangsa kita ni terlalu kecil. Okay, kita pusingkan. Okay. Kita dah pusing, kita lakukan ikatan. Sama macam ikatan pada luka yang sebelum ni kita lakukan, pada balutan sebelum ni. Sama juga dengan anduh, iaitu buku sila, iaitu kanan atas kiri, kiri atas kanan. Kenapa? Supaya mudah untuk kita buka lah. Lepas tu kita dah ikat semua. Kita dah siap ikat. Okay. Lepas tu yang ke atas tu kita turunkan sedikit, kita kemaskan supaya nampak cantik sedikit, supaya nampak kemas lah, supaya tak nampak serabut. Kita kemaskan. Okay. Okay, jadi kita jangan lupa tanya mangsa tau, mangsa ni sakit ke tidak. Jadi cik okey ke? Selesai? Tak ada rasa sakit ke tak ke? Kata okey kan? Okey. Lagi satu, jangan lupa sebelum kita melakukan balutan pada tangan mangsa ni, pastikan kita cuci dulu luka-luka pada tapak tangan mangsa ni. Jadi inilah hasil akhirnya. Jadi kita dah siap.